Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zafri Rosli selaku pengarah program khidmat komuniti di Sekolah Agama Felda Cemplak Barat. Okey, jadi kita punya aktiviti hari ini kita ada melukis mural, kita ada aktiviti gotong royong, tanam pokok dan mengecat pagar jugalah. Objektif kita ialah kita nak bawa pelajar-pelajar UTM ni untuk menaikkan dia punya semangat sukarelawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Wahidun sebagai nasihat program pada hari ini dan sebagai fellow Kolej 9 dan 10. Kita boleh tengok pada hari ini kita banyak melibatkan pelajar-pelajar dari Universiti Teknologi Malaysia, di mana dalam program ini kita dapat membentuk nilai murni, di mana pelajar belajar untuk mengenal erti tanggungjawab, tolong-menolong dan empati terhadap orang lain lah. Jadi yang kedua, kita boleh tingkatkan gambaran sosial, pelajar belajar berkomunikasi dan bekerjasama dengan pelbagai lapisan masyarakat lah. Jadi pada hari ini kita sedang melakukan khidmat masyarakat di Sekolah Agama Felda Cemplak Barat Segamat. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pelajar yang terlibat dalam program pada hari ini berkaitan dengan menceriakan sekolah dan hubungan pelajar bersama komuniti dapat dieratkan. Saya menggalakkan generasi muda terus berbakti kepada masyarakat dan seterusnya dapat membentuk karakter yang baik untuk masa depan yang lebih cemerlang, insya-Allah. Apa perasaan join program ni? Saya rasa gembira sebab saya punya lukisan terhasil dekat satu sekolah. Yeay. So untuk makluman korang, lukisan ni dibuat oleh dia. Saya rasa seronok dapat buat kerja bersama-sama dengan kawan-kawan lain. Dapat kenal orang baru. Let's go. Bahagian paling mencabar bagi saya dan seronok ialah bahagian mengecat, dan cabarnya adalah ketika terpaksa menggunakan tangga lah untuk mengecat mural tersebut. Tapi sangat seronok. Kita ni Alun. Sudah. 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 Okey. Alhamdulillah. Ya, sur. Cik Razat, hari ni best tak? Best, Alhamdulillah. Panas pula tapi. Hai, thank you semua. Istirahat.